Insas Berhad tidak lagi menjadi pemegang saham utama dalam syarikat teknologi maklumat dan komunikasi ICT Omesti Berhad susulan pelupusan pegangan sebanyak 8.5% baru-baru ini. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, Insas melupuskan 197.35 juta saham bersamaan 8.5% kepentingan pada Isnin. Pelupusan itu mengurangkan pegangan Insas dalam Omesti kepada 4.638%, iaitu di bawah paras 5% yang melayakkan status sebagai pemegang saham utama. Dalam makluman berasingan, Omesti memaklumkan Teguh Sedaya SDN Berhad meningkatkan pegangan kepada 14.07% selepas memperoleh 302.92 juta saham bersamaan 13.04% kepentingan menerusi pelaksanaan penempatan persendirian. Daripada jumlah itu, Microlink Solutions Berhad yang dimiliki 17.18% oleh Omesti melupuskan 85 juta saham atau 3.66%, diikuti Gryphon Asset Management SDN Berhad sebanyak 50.32 juta saham 2.17%, Insas Plaza SDN Berhad sebanyak 39.63 juta saham 1.71%, Montego Assets Limited sebanyak 15.4 juta saham 0.66% dan Winfields Development Pte Limited sebanyak 7 juta saham 0.3%. Data luar pasaran Bloomberg menunjukkan 4 blok transaksi melibatkan keseluruhan 112.35 juta saham diniagakan pada harga 8.3 sen sesaham, manakala satu lagi blok melibatkan 85 juta saham pada harga 10 sen sesaham. Secara keseluruhan, 197.35 juta saham itu diniagakan pada nilai 19.06 juta ringgit.